Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Beberapa minggu lepas saya ada tengok itu Gara Tamin, dia orang itu Ridwanti, itu Firdaus Wong, dia orang kata satu RCI perlu ditubuhkan pasal isu kuil haram. Baguslah. Tapi saya juga minta buat satu RCI untuk masjid dan surau. Beribu tapak masjid dan surau yang sudah digazet, sudah diberi kepada Jabatan Agama negeri masing-masing. Sampai sekarang penuh dengan semak dan hutan. Ada juga tapak-tapak masjid dan surau disewakan kepada orang-orang tertentu melalui company-company tertentu. Itu company tengah tu atas angin dia untung. Saya sudah banyak kali cakap satu contoh yang baik dekat Puchong Jaya. Dekat Puchong Jaya jalan nak pergi ke Astro, Bukit Jalil, sebelah kiri ada tapak masjid 1 ekar. Macam mana itu tapak boleh buat showroom? Sudah hampir 30 tahun dia orang buat showroom dekat sana. Kalau tak ada keperluan buat masjid, untuk buat masjid dekat sana, itu tanah bagi balik pada pemaju lah. Tanah lu orang ambil, you tak mau bikin masjid, and then you sewakan pada orang lain. So saya minta ini Ridwanti, Firdaus Wong, itu Maza, itu Tamin. Saya cabar lu 4 orang. Kalau lu orang 4 orang ada telur berani, buat satu RCI untuk apa yang saya cakap ini. Beribu tapak masjid dan surau yang masih belum dibina. Ada beratus tempat anak yatim orang Islam yang perlukan bantuan. Ibu tunggal orang Islam yang perlukan bantuan. Buat RCI. Ada yang tidur dalam kereta, ada yang anak dia kena berhenti pergi cuci kereta, buat RCI. You jaga you punya bangsa, you punya agama, buat RCI, tengok mana kelemahan dia orang. Ada ramai orang-orang Melayu yang duduk dalam rumah PPRT tak ada duit, susah, ada yang tak bayar dia orang punya sewa, tak mampu bayar. Ada yang tak mampu beli ubat. Buat RCI. Pergi tolong dia orang dulu. Daripada you sibuk itu orang bukan Islam punya hal, you pergi jaga luar punya hal. Ini video memang sensitif. Saya sudah tengok you all getting out of hand. You cakap ini itu raya, itu satu lagi bangang ni orang, oh dia sentuh itu kuil mahal 3R, sudah sentuh 3R. Lu orang siang malam sentuh 3R mah. You perleke itu kuil, you perleke orang punya tokong, you perleke orang punya gereja. Macam-macam kenyataan dikeluar, macam-macam komen dalam luaran punya Facebook. I boleh nampak macam-macam maki hamun dibuat terhadap penganut agama bukan Islam. Itulah 3R. Pada saya, you tak ada hak mau cerita kita punya agama, kita punya kuil, kita punya tokong. Kita tahu apa kita mau buat. Ini negara ada undang-undang, macam you cakap lah. Macam itu Firdaus Wong cakap negara ada undang-undang. Kalau ada undang-undang, then why the fuck you buka lu punya mulut? Biar itu penjawat awam dia buat dia punya kerja lah. Pejabat tanah kah, PBT kah, polis kah, biar dia orang buat kerja. You jangan campur. Saya pun pelik dengan polis, dengan KDN. Saya pelik dengan semua orang tau. Kenapa tak ambil tindakan terhadap dia orang? Bikin drama tau, boleh hilang. Lepas tu sudah datang serah diri, naik mahkamah, dijamin. Lepas tu kes tak tahu jalan ke tak, kita tak tahu. Itu ada satu lagi itu Zamri Zamri Vinod, apa sudah jadi dia punya kes? Sampai sekarang masuk dalam drawer kah? Macam-macam kenyataan dia keluarkan terhadap itu batu kes, perayaan itu upacara sembahyang Taipusam. Nothing happen. Semua bawa mahkamah cas, okey sudah. Lepas tu apa? Hari-hari dia orang keluar kenyataan-kenyataan yang menyakit hati agama lain. Okey? So ini saja saya mau cakap. Saya minta tolong ambil tindakan terhadap dia orang, dan juga saya cabar ini tadi 4 orang mangkuk ni masuk tangan dalam seluar, tengok kalau orang betul-betul berani pejuang agama Islam, pergilah bina masjid surau di atas tapak-tapak yang masih kosong, pergilah bantu orang-orang miskin, anak rumah-rumah anak yatim Islam yang perlukan bantuan. Sekian, terima kasih.